Jeragat jadi macam raja, tak ada pasal jadi macam tu. Kerana kulit kering. Kita kena faham satu benda, orang yang ada masalah kulit kering, dia first kali dia akan detect nak tahu dia kulit kering kata pori-pori dia, pori dia membesar. Lepas tu yang tu petanda kulit dia kering. Bila ada kulit dia kering tak cukup moisturizer, lepas tu kena pula keluar matahari pitahak, terkena sikit je jeragat kena. Pasal tu kali tu saya kena kat sini dah. So bila jadi macam tu, you all kena faham proses untuk apa orang kata pisahkan. Jangan pisahkan jeragat dengan kulit kita, adalah kena pastikan kulit kita cukup moisturizer. Okey, yang ni kalau you all tengok, dia memang pasal moisturizer, hang jangan main-main dengan dia. Okey, don't play-play. Hang tengok dia punya pekat. Okey, kalau you all letak kat kulit you all boleh nampak dia melembabkan kulit kita, nampak? Dia meledak kulit kita macam tu. So kalau you all ada masalah kulit kering dan jeragat, okey, yang ni memang wajib pakai. Dan siang nak keluar jangan lupa sunblock. Waktu yang you all patut pakai adalah malam. Dan kalau boleh pakai waktu siang juga. Kerana apa? Bila kita nak repair kulit kita, kita kena pakai siang dan malam. Jangan pakai hari ni, minggu depan baru nak pakai. Pasal apa? Kulit kita nak kena repair, jaga elok-elok. Dan paling penting kena faham ialah, benda ni dia bantu merawat dari dalam. Jadi kita yang dia duduk buat tolong ni, kita kena take note. Keluar rumah pakai sunblock, okey, supaya kulit kita yang dia tengah repair tu terjaga. So jangan give up sis. Walaupun you ada kulit kering, walaupun you ada jeragat, yang ni memang padu untuk kulit kering. Pasal tu saya selalu sebut, dia melembabkan. Tolonglah siapa yang ada jeragat dan kulit kering, yang ni is a must for you to try. Ingat ni, harga dia murah, dia ada bahan semula jadi, dan dia ada tulisan KKM. So kalau dah sampai tahap macam tu, jangan lepaskan peluang untuk cuba dia. Try test kat kulit kita. Dapatkan di beg kuning sekarang. Kalau you tengok harga dia tengah murah, check check out. Okay, bye. Assalamualaikum. Sis, jeragat ada pun, insyaAllah jangan give up. Okay, never give up. Alright, bye. Assalamualaikum.